Ada 200 lebih mod guys. Gila. Assalamualaikum guys. Bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di hadapan korang ni, dekat tangan saya ni, kita ada satu produk baru daripada Solfili. And produk ni saya nampak masa saya pergi MotoGP 2025 dekat Sepang hari tu. Solfili ada buat pameran lah mengenai produk ni. Saya tengok, saya belik, saya usah, saya kata tak boleh jadi. Mesti kena dapatkan satu. Jadi inilah dia produk dia. Nak tahu ni barang apa? Macam biasa. Jom kita unboxing. Let's go. Tada! Jadi inilah dia guys, produk daripada Solfili. Kalau korang tengok baca kat sini, motorcycle LED tail lamp. Maksudnya barang ni adalah lampu belakang lah. Okay, so kalau kita baca kat sini, ini dia produk dia. Ni Solfili RGB LED tail lamp NMAX V2. Jadi kepada korang yang ada NMAX V2, saya rasa produk ni patut korang dapatkan. Kenapa? Masa saya tengok kat Sepang hari tu, produk ni memang sangat-sangat nice. Okay, Solfili adalah satu sub-brand daripada RCB, Umar Racing dan sebagainya lah. Satu company iaitu under MKA lah. Nampak? Korang brand MKA paling penting. So pertama kat sini, jom kita buka ni Yamaha NMAX V2 Tunjuk siap-siap. Jom, tanpa masa, jom kita buka lah guys. Senang cerita kan? Ni dia. Tada! Inilah dia guys, produk dia. Lampu belakang untuk Yamaha NMAX V2 lah. Kat belakang saja dah nampak smart lah. Nampak macam ala-ala smoke belakang. Cantik Kita tengok dulu apa yang dia bagi. So ni dia bagi sekarang dengan dia punya controller ni. Tak silap saya, ini adalah dia punya controller lah. Sebab untuk lampu ni nanti dia akan ada pelbagai tu animation yang korang boleh. Macam biasa kalau korang beli, Solfili akan bagi warranty card lah. Macam biasa. Ini motorcycle LED tail light user manual lah. Benda ni korang kena baca. Saya kena baca juga sebab cara nak gunakan dia macam mana. Dan yang paling penting sekali, Solfili akan bagi sekali warranty lah. Dan juga condition dia, apa-apa saja dia punya terma dan syarat dia lah untuk claim warranty kat sini. Okay, so jom kita tengok lebih lanjut pasal produk ni. Let's go. By the way guys, kalau korang tengok kat dalam sini, saya menonton video-video saya, korang tahulah saya memang dah tukar lah lampu belakang saya dengan jenis yang macam ni. Cuma yang ni problem dia, saya salah beli sebenarnya. Sebab apa? Kalau saya on dia, satu dia warna biru lah. Biru sebenarnya kalau korang tak sesuai dan tak cantik. Itu pertama. Yang kedua, signal dia ni memang tak nampak bila waktu siang. Banyak yang komplain lah dekat video saya, kata, Mas Saiful, kenapa beli yang ni? Yang ni memang tak nampak. Kalau kita break, warna merah lah. Tapi merah dia pun macam pelik sikit. Jadinya memang patutlah bila ada produk baru daripada Solfili ni, memang saya kata wajib tukarlah yang ni. Okay guys, sekarang kita nak buka cover ni. Dan dia punya screwdriver belah sini. Satu dan juga dua. Okay, dah buka. Lepas tu dia pakai clip So nak buka kena pakai alat ni lah. Umpil sikit. Tu. Pakai clip ni. So clip ni korang boleh ambil balik dan pasang balik kat sini. Belakang ni. Dia macam tu, pakai clip ni. So sekarang kita dah dapat full access. Dia 4 skru. 1, 2, 3, 4. So kita boleh buka dia lah. Tapi sebelum tu, pastikan korang unplug ni dia punya switch ni. Lepas tu, satu lagi switch kat sini. Dah terbuka. Okay guys, dekat sini kalau korang baca, dia tulis situ magnet control switch area. Bermaksud, dia ada bagi satu magnet tau, yang saya tunjuk tadi. Ni bukan bateri Ni bukan bateri, ni adalah magnet. So kalau korang nak tukar dia punya color, korang dekatkan kat sini. So dia akan tukar. Tapi kalau korang tak nak pakai ni, boleh kontrol pakai apps. Nanti saya akan tunjuk So switch ni macam biasalah, plug and play sahaja. Masukkan kat sini. And then another one, kita masukkan dekat sini. Alright. Mantap. Dia terah hidup tengok. Mantap guys. Ni color merah. Signal.
Okay guys, jom kita download dia punya application supaya senang nanti. Tekan download. Okay. So ni dia punya Google Play Store. Ni nama dia Supre Racer. Install. Okay, dah installing, kita open. Let's go. Supre Racing while using the apps. Loud. Okay. Alright, kita turn on kita punya. So turn on dulu kita punya lampu. Lepas tu kita ada ni, kita masuk je. Connecting to the device. So kat sini ada color, ada mode. Okay guys, kita dah on kita punya lampu ni. So dalam keadaan normal ni, dia sebenarnya dalam ni kalau korang tengok, apa ke gila guys. Ada banyak sangat function ada banyak sangat mode Kalau korang tengok, ini sebagai tekan mode. Sini mode 1. Dalam ni ada 200 lebih mode guys. Gila. Paling terakhir 256. Nampak mode dia. Bila saya pergi 255. Mak, 253. Ui, macam-macam guys. Pening nak pilih mana satu. Unggung boleh. Jadinya, apa saya perasan jadi kalau motor korang, contohlah korang kuning kan, korang boleh cari warna kuning. Kan? Macam tu. Kan? Kalau korang, tak kisahlah. Nampak? Pening. Macam-macam ada. Mak ai, hijau ada. 256 mode dalam ni. Lepas tu korang boleh adjust dia punya brightness. Contoh lah, ni paling terang. Ni brightness 50%. So kalau saya turunkan brightness, nampak? Dia lagi pudar. Saya habiskan, dia lagi pudar. Tapi bila saya terangkan dia, dia terang. So ni mode 1, mode 2, mode 3. Carilah sampai pening korang cari. 256 mode. Carilah mana yang korang suka. Memang cantik RGB dia. Bila saya break, dia tetap merah. Bila break, dia akan merah. Warna-warna tu akan hilang. Bila kelepas, warna tu akan datang. Apa ke gila gas menatang ni guys. Memang padu gila daripada Solfili. Pada korang minat RGB, this is the true RGB guys. And then sebenarnya function magnetic tu, korang boleh dekatkan magnetic tu. Sebenarnya function magnet tu, korang boleh tukar RGB ni bila lekatkan dekat sini. Dekatkan korang punya magnet. Tapi untuk saya punya ni, saya tak pasti kenapa, tak ada. Nanti saya akan try tanya Solfili lah. Jadi ni kalau korang tak nak pakai apps, korang boleh pakai ni, magnet. Dekatkan, nanti dia akan berubah. Kat sini korang boleh adjust dia punya speed, korang boleh adjust dia punya brightness. So brightness ni contoh kalau saya turunkan dia, brightness dia nampak saya turunkan, dia jadilah malap lah. Bila saya bagi habis, dia tutup terus. Bila saya naikkan, naik dia naik lah. Terang, cerah. Okay, kita pergi bagi mod 255, mod 254. Putih ni pun smart. 253. Pening. Korang pilihlah mana-mana. Pilihlah mana-mana mod yang korang suka. Ni merah biru. Kalau nak warna-warni tu mod antara mod 1 ni. Ni nampak dia punya animation Animation dia bergerak. Korang boleh adjust dia punya speed. Sama ada korang nak lajukan. Nampak ni laju ni. Ni laju. Perlahan. 56. Perlahan lagi. Ini paling perlahan lah. Memang smart betul. Dan kalau saya break, ni semua warna ni akan hilang. Dia warna merah saja. Contoh. Nampak? Merah saja. So don't worry lah. Pasti terang. Kalau saya signal, automatik warna tu akan hilang. Dia akan jadi warna signal dan juga merah. Memang sangat-sangat padu. Ni keadaan dia. Saya berada di luar apabila saya tekan double signal. So kalau saya off double signal, saya hanya tekan signal sahaja. Korang boleh nampak tak boleh nampak? Saya rasa boleh nampak lah. Kalau nak banding dengan saya punya yang lama tu, yang saya punya lama tu memang tak nampak. Yang ni consider okay. Cun. Okay. Bila saya off lampu RGB dia, nampak lampu RGB dia pun terang. Memang terang. Mantap. Okey, jadi itulah dia pemasangan LED light daripada Solfili ni. So kalau korang minat, korang boleh dapatkan. Saya dah sediakan link kat bawah. Ataupun korang tengok daripada start awal-awal video tu, kat bawah tu ada link kan. Korang boleh beli kat sana. Harga dia pun bagi saya taklah mahal sangat. Reasonable lah untuk produk yang mantap macam ni. So kalau korang minat, korang boleh dapatkan.
player NMAX V2 ni boleh korang consider. Memang smart gila motor korang kalau pakai Okay, itu saja video kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen sebagainya. Saya Saiful, kita jumpa korang di lain video insya-Allah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya.